Perlawanan akhir Piala Dunia nanti saya sokong Sepanyol. Bukan sebab Sepanyol ni pro pada Palestin, tapi lebih kepada saya suka dengan gaya permainan mereka nak dibandingkan dengan Argentina yang kelihatan lebih agresif. Saya tak nak menilai bola sepak ni daripada sudut politik. Sebab realitinya, kita kena faham, pemain-pemain bola sepak tu pun ada yang sokong Palestin, ada yang sokong Israel. Benda tu normal, wujud dalam semua pasukan. Sekarang ni saya tengok banyak platform media sosial yang dedahkan kononnya Argentina ni menyokong Israel. Kerajaan dia, kita memang nampak memang pro-Zionis habis. Tetapi rakyat dia, ramai yang sokong Palestin, ramai yang sokong Zionis. Kita sendiri pun boleh tengok dekat stadium kan, ada je penyokong-penyokong Argentina yang kibarkan bendera Palestin. Kalau Sepanyol menang, adakah kerajaan Sepanyol tiba-tiba akan isytiharkan bantuan besar-besaran kepada Palestin? Adakah tiba-tiba kerajaan Sepanyol akan hantar tentera dia pergi ke Palestin untuk selamatkan orang Palestin? Kita lebih baik menilai bola sepak daripada konteks bola sepak tu sendiri. Sebab korang akan rasa lebih terhibur tau bila korang tahu gaya permainan mereka, pemain-pemain tertentu yang bahaya. Kita pun boleh tambah ilmu pengetahuan tentang bola sepak. Korang sokong siapa lawanan akhir antara Sepanyol dengan Argentina nanti? Tuliskan dalam ruangan komen, geng.